Good evening kucing. Welcome guys. Hari ni kita berada di kawasan waterfront ni. Baru pulang kerja ni. Pulang kerja guys. So kita betul-betul berada di luar pekarangan Masjid Terapung di Kuching Sarawak ni. Ini keadaannya guys. Keadaannya pada pukul 5 petang ni, 5 petang guys. Wah, lama tak tengok sungai guys. Sungai yang tenang, aman ni. Waterfront okey, cuma yang ni lebih menyelah gila. Ini betul di hujung waterfront. Dan pemandangan kampung tu memang cantik lah. Luas kota memandang guys. Okey. So, kita di Pangkalan Panjang. Jadi untuk anda yang nak tahu di manakah tempat jualan makanan, kan kata lagi di waterfront. Dah tukar tempat dah. Sunyi tempatnya. Jom kita tengok apa yang ada di sini. Pangkalan Panjang. Okey, hari ini merupakan Eve untuk Chinese New Year. Eve dia lah malam ni. Eve makan besar untuk yang menyambut tombol Cina. Ya. Ni keadaannya guys, pemandangannya. Okey lah, dia orang letak di kawasan macam ni. Lebih strategik. Ada kiosk ni semua disediakan oleh LCDC. Luar ni je kan, luar je. Ni lah keadaannya. Yang berjual ni sampai ke malam. Ni keadaannya guys. Ada berjual ini. Ini semua LCDC ya, LCDC yang sediakan. Semua di LCDC yang sediakan. Jadi pemandangannya luas. Ada bakso, ada nasi lemak, bakso. Sinilah. Dan of course kita melihat Sungai Sarawak ni. Rumah tu, bestnya. Rumah depan tu, warna putih tu. Ini dah tutup penghujung. Tapi kalau stay sini, ada boleh nampak lah. Ada boleh nampak. Kapal besar tu yang cruise tadi kena melipas sini. Cruise ship tu akan melipas sini sampailah ke ujung sana. Ni kedai-kedai ni guys. Ni yang menjual ni. Ni jualnya. Malam hari buka lah. Malam hari banyak lagi malam hari pilihannya. Situ ke BK Burger. Tu. BK Burger terletak di bawah yang tu, jembatan tu. Ini lah dia jual ni, semua ni berjual. Dia makanan tu lah, dia makanan dan sebagainya. The whole row. Ada lagi depan tu. Okay, depan tu lagi. So the whole row ini jual makan lah, dengan pemandangan waterfront ni. Dengan semua ni. Semua ni. Jual makanan. Jom. Malam hari should be good lah. Malam hari should be good malam harinya. Okay. Jembatan apa tu? BK Burger. Sana lah BK Burger. Di bawah tu, jembatan tu. Kita dah jual capwe, kita dah jual ni lah. Semua ni adalah di bawah ACDC Sarawak. ACDC. Lepak sini boleh lah. Semua ni. Okay, jangan lupa, semua kawasan ni memang dia punya kawasan ni. Dan kita akan bertemu dengan Dockyard. Kita akan bertemu dengan ni. Ni pun best juga. Ini untuk kapal berlabuh. Okay, dan dulunya ini adalah Brook Dockyard, tempat untuk maintenance kapal. Sekarang ini menjadi museum. Industrial Heritage Museum. Ni dia. Ada contohlah pelabuhannya guys. Pelabuhan tempat apa? Docking kapal. Inilah lastnya di sini. Destinasi terakhirnya sini. Museum Warisan Brook. Dah buka ke belum ni? Saya belum buka saya rasa. Ni. Museum Warisan Brook. Belum buka saya rasa lagi ni belum. Ni. Masa pembinaan saya rasa.
Ini dia guys. Ini barunya mural. Tengok mural ni. Boleh tahan. Usih. Macam di Melaka pula ni. Ni dia. Nampak dalam dekat media semua tu, inilah. Jadi untuk anda yang nak sini, ini pemandangannya guys. Semua ni. Ini dia. Pengkalan Banhok, Pengkalan Batu, Pengkalan Panjang, semua sini. Semua ada dicat dah dengan meriahnya. Bagus untuk foto-foto semua ni. Best kan? Old building di sini. Best. Saya rasa belum buka lagi museum ni. Belum buka lagi lah museum ni. Tapi tengok, dulu saya ingat mural di tempat ni memang buruk. Mural dia memang buruk. Memang tak best mural dia. Tapi dah di touch up baru, cantikkan lagi sekali. Nice lah, nice. Satu yang bagus lah untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tempat bergambar ke sebagainya lah. Kanan? Yang keluar di depan ni. Keluar depan ni. Bunyi mercun guys. Nanti malam akan ada makan malam. Makan malam keluarga. Bagi Chinese. Kita menyusuri bahagian belakang. Kena rasa apa? Belum siap ni, belum buka museum ni, belum buka. Kita di bahagian belakang ni. Kita akan bertemu dengan masjid. Okey. Belum buka lah museum ni. Belum beroperasi lagi. Iaitu di ni Dockyard, Limbongan Brook. Jadi kapal akan berlabuh sini. Sini akan berlabuh kapal tu. Ada kapal tu, Zahora ni. Tapi ini kapal ni untuk apa? Untuk museum lah kapal ni. Untuk museum. Okey. Jom kita ada masjid lah, masjid. Jom seberang. Let's go seberang. Dan ini akan tembus ke bus stop kita. Pukul 5:30. Ni keadaannya. Ini paranormal guys, paranormal activity semua sini lah. Nak paranormal boleh? Cuba paranormal di kawasan ni. Ni lorong ni. Ini rumah orang tu. Rumah orang. Ini sisi. Ini ada parking. Super safe. Ini antara sisi yang jarang ditengok lah. Kalau nak travelling ni, ini habis kucing ni. Orang lama semua, tapi kena berhati-hati lah, kena berhati-hati lah sebab jalan ni, jalannya mungkin agak berhati-hati lah lorong-lorong ni. Berhati-hati lah. Okay, nak sampai ni, sampai ke bus stop ni. Masih awal lah. Saya dah lambat sebenarnya, tapi yalah masih awal. Petang hari ini berjalan kaki. Okey lah, senaman. Tapi kena berhati-hati ya. Sebab kucing ni walaupun aman, tenang, ada banyak kes di kucing ni. So kena berhati-hati lah. Be very careful lah guys di kucing ni. Berhati-hati lah dengan harta semualah. Hati-hati. Kadang-kadang insting dia. Kena ada insting. Ada insting. Okay. Jangan lama. Tengok lorong-lorong lama ni. Semua ni. Saujana dulu kedai makan atas tu. Ada kedai makan. Tapi now tak ada lagi dah kedai makan. Banyak berubah lah guys. Dan convenience store ini memang best lah. Ni keadaannya. Dan kita melihatlah di tepi ni, tu ada bas tu. Semua dah ready bas dah. Semua hijau sekali dah. Jom. Tapi masih awal ni, Jom, masih awal. Kita venture lagi, venture. Nanti venture lagi, masih awal. Okay.
Di sini kita ada gelandangan. Pemandangannya daripada belakang tadi sampai ke area ni guys. Bersenam tiap-tiap hari. Saya rasa dah dekat setahun dah. Dekat setahun yang kaki ni. Dan kaki di area ni, area Kuching ni, dah tahulah. Dah tahu. Open A tutup. For the first time tutup Open A. Kedai minum semua tu tutup. Ini dia. Kerana adat nyambut Chinese New Year. Tutup dah. Tutup dah Open A guys. Okay. So jumpa lagi kita pada video lain. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kalau nak tahu waterfront, tempat makan dia jauh sedikit. Tempat makan untuk waterfront dekat area tak daripada masjid terapung tadi. Itu tempat makan lah. Kena kata tadi ya. So okay. Thank you guys. Bye bye.